Pada 26 Mei 2025, SMK Bandar Baru Sintok menerima kunjungan daripada sekumpulan pelajar dan guru pengiring dari Thailand. Bersama saya Puan Sariza yang merupakan pengetua di SMK Bandar Baru Sintok ini. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Baiklah Puan, daripada apa yang kita dapat lihat tadi, program Get to Know Malaysia ini berjalan dengan lancar ya, dengan penuh kemeriahan. Jadi bolehkah Puan kongsi sedikit pendapat Puan mengenai program ini? Hari ini kita ada tetamu dari negara Thailand seramai 90 orang student dan juga 7 orang guru yang datang untuk sesi kita bertukar-tukar fikiran tentang budaya negara kita Malaysia dan juga budaya negara Malaysia Thailand. Negara Thailand. Apa yang kita tunjukkan di sini tadi ialah tentang makanan tradisional kita dan juga kita punya permainan tradisional yang termasuknya congkak, ting-ting dan juga tujuh-tin. Itu sebahagian daripada budaya kita yang kita kongsi kepada negara Thailand lah. Itu saja. Baiklah, terima kasih Puan atas kerjasama yang diberikan. Bersama dengan saya, Khalisha dan Iman yang merupakan pelajar yang terlibat dengan demonstrasi masakan tradisional Malaysia. Apa khabar? Baik. Baiklah, pada pendapat Khalisha dan Iman, adakah program ini mampu mempromosikan budaya ke luar negara? Ya, kerana pelancong dapat mengetahui budaya dan makanan tradisional kita. Contohnya macam mulut udang, pau, badai dan seni pertahanan diri iaitu silat. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Bersama dengan saya beberapa pelajar dari Thailand yang mengunjungi SMK Bandar Baru Sintok ini. Baiklah, bolehkah anda berkongsi sedikit perasaan apabila tiba di sekolah ini? คุณกวยกับแบนใช่ไหมโอเคสนุกไหมมาที่โรงเรียนที่นี้สนุกมากเดี๋ยวนะ คือจากที่ผมดูมาแต่ต้นใช่ไหมแบบตอนผมเข้ามาบอกมีคนต้อนรับเต็มหมดเลยมีคนเข้ามาหมดเลยแบบผมรู้สึกแบบอันนี้โรงเรียนนะเพราะว่า So Ben cakap masa awal-awal dia sampai ni dia macam tak expect lah ni sekolah kita. So dia macam tak percaya, tapi lepas dah masuk tu dia macam terkejut lah. Dia macam seronok macam tu. ค่ะก็รู้สึกสนุกค่ะที่ได้เข้ามาโรงเรียนนี้รู้สึกว่าทุกคนเป็นกันเองแล้วก็ทุกคนต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะรู้สึกว่าแบบทุกคนเฟรนลี่มากๆ So Kuih cakap dia happy lah main sekolah kita. So sebab kita sambut dengan baik, lepas tu tour guide pun semua okey, kita friendly, okey. So itu je daripada. Baiklah, terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Thank you. Baiklah, bersama dengan saya pengetua dari sekolah Thailand yang mengunjungi SMK Bandar Baru Sintok ini. Apa khabar? ตอนนี้เหรอคะอันนี้รู้สึกดีตอนนี้รู้สึกดีมากค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของทั้งที่นี่แล้วก็ของที่โรงเรียนนะคะชื่อโรงเรียนอาจจะมีความคล้ายเคียงกันอันนี้ลงท้ายด้วย BBS ที่โรงเรียนจะเป็น BSS ค่ะ Dia rasa baik sebab datang kat sini dia boleh belajar culture yang baru. Lepas tu dapat pembelajaran yang baru, murid kat sini baik, semua memang baiklah. Baiklah, apakah harapan cikgu terhadap pelajar Malaysia dan pelajar Thailand selepas lawatan ini? คุณรู้สึกยังไงบ้างสำหรับการเรียนที่นี่กับที่ไทยมีความแตกต่างหรือว่าอยากให้คืบหน้าอะไรไหม การเรียนนะคะที่เห็นได้ชัดอย่างในส่วนของการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างนี้ค่ะเราจะเห็นว่าที่นี่มีการให้ทำกิจกรรมให้ลงมือปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันเป็นข้อที่เราต้องกลับไปเก็บไปคิดอย่างหนึ่งว่าเราจะต้องเอาไปปรับปรุงกับที่โรงเรียนบ้างเพราะถามว่าณปัจจุบันนี้ในแต่ละโรงเรียนมักจะมีเด็กกลุ่มเหล่านี้อยู่ไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องหากิจกรรมหาอะไรให้ทำแบบนี้ค่ะซึ่งที่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆ Itu sahaja, terima kasih. ขอบคุณค่ะ
Bersama dengan saya, Wafi yang merupakan penyelaras atur cara dalam program Get to Know Malaysia ini. Apa khabar Wafi? Alhamdulillah, saya sihat. Baiklah Wafi, daripada apa yang kita dapat lihat tadi, program ini berjalan dengan lancarnya dan penuh kemeriahan. Jadi Wafi, bolehkah Wafi berkongsi sedikit tentang peranan penyelaras atur cara dalam program ini? Sebenarnya saya sebagai penyelaras program ini saya mengharapkan program ini berjalan dengan lancar dan mantap. Oleh itu jika ada perubahan, saya akan melakukan penyelesaian dengan serta-merta jika ada gangguan dalam masalah teknikal. Oleh itu saya mengharapkan tim-tim saya terus konsisten jika selepas ini ada program yang akan berlaku. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih Wafi atas kerjasama yang diberikan.